Ini screenshot harga emas pada 11 hari bulan 5 2025. Yang ni pula screenshot harga emas pada 12 hari bulan 5 2025. Ada nampak tak? Satu tu tak ada warna merah, satu lagi ada warna merah. Warna merah maksudnya turun harga. Warna hijau maksudnya naik harga. Jangan tengok pada harga yang turun ni, tapi tengok untuk jangka masa, setahun, 5 tahun ataupun 20 tahun tu. Emas ni kita kena peram. Semakin lama kita peram, semakin banyak keuntungan. Untuk matlamat jangka panjang, lebih sesuai kita simpan dalam bentuk emas sebab emas terbukti bertahun-tahun harganya terus meningkat. Tapi ini berbeza dengan duit kertas ataupun duit fiat. Duit ini, satu, dimakan inflasi. Dua, nilainya semakin berkurangan. Nak buat apa simpan kalau nilai makin menyusut? Betul tak? Jemput follow, klik pautan di bio ataupun caption untuk saya bantu dengan cara dan langkah yang terbaik buat anda.